Okey, bagi tahu ibu kenapa. Sakit gigi. Tidur salah bantal ke? Tak boleh pusing kepala? Kepala boleh pusing tak? Belah sini tak boleh, belah sana boleh? Cuba belah sana, belah sana. No. Bangun. Pusing macam ni. Boleh tak? Pusing boleh? Pusing boleh, tapi Atau? tidur tak boleh. Tidur tak boleh? Ni salah bantal ni. Tak tahulah. Dia bengkak sini. Ini tak ada. Sini pula bengkak. Bila kena? Tadilah bangun-bangun tidur. Salah bantal ni. Salah bantal pun panggil. Bengkak sikit ni. Hai. Tidur satu portion je ke? Nangis pula dia, makan-makan nangis. Bangun-bangun tidur tadi sakit ke? Kenapa tak bagi tahu ibu bangun-bangun tidur bagi tahu tadi? Makan okey tak? Kunyah-kunyah okey tak? Ha? Sini okey, kunyah sini tak okey. Kunyah sini okey, kunyah sini tak okey. Kalau pegang je dia, sakit. Okey. Macam mana cara Kena bengkak ni. Nampak ni macam bengkak sikit ni. Okey lah. Bengkak sikit. Macam mana? Orang tua kata bantal yang kakak tidur tu ibu kena tepuk kat kakak. Tapi ibu tak tahulah jadi ke tak. Macam mana boleh jadi macam ni? Nanti ibu tuamkan dulu. Tengok macam mana. Dah satu pula. Makan dulu. Dah makan kang mandi. Okay? Sekolah boleh pergi ke tak? Boleh? Pergi je sekolah. Tapi apa? Pandai-pandailah jaga. Jangan suruh kawan-kawan tepuk pipi ke apa ke. Dah lah. Bengkak sikit. Adik okey? Sian kakak. Tengok ni adik. Adik tengok. Situ. Nampak tak bengkak? Nampak tak? Kesian tak? Macam mana? Nak buat apa? Nak buat apa? Ha? Sengih je? Sengih je? Ha? Kesian je? Kesian je?